buatnya. Sedap kan? Saya mau rasa juga. Saya suka. Iya, enak banget. Kak Ros jago buatnya. Sedap kan? Saya mau rasa juga. Ini bukan untuk kau makan sampai kenyang. Ini untuk rasa je. Tapi aku suka. Ini bukan untuk kau makan sampai kenyang. Ini untuk rasa je. Tapi aku suka. Dah tu, tempahlah. Betul. Siapa nak? Boleh tempah dengan kita orang. Begapa? Dah tu, tempahlah. Betul. Siapa nak? Boleh tempah dengan kita orang. Begapa? Harga semalam. Dan apa nama kuih ni? Kak Ros tak cakap pula. Nanti balik aku tanya dia. Harga semalam. Dan apa nama kuih ni? Kak Ros tak cakap pula. Nanti balik aku tanya dia. Aku ada nama untuk kuih raya ni. Mesti ramai orang suka dan akan beli. Apa namanya? Aku ada nama untuk kuih raya ni. Mesti ramai orang suka dan akan beli. Apa namanya? Kuih Bidadari. Kuih Bidadari. Akak dah tak buat kuih ke? Malam nanti sambung. Kau berdua tolong. Akak dah tak buat kuih ke? Malam nanti sambung. Kau berdua tolong. Ada kawan-kawan nak tempah kuih? Harga pun akak tak bagi tahu. Macam mana diorang nak tempah? Ada kawan-kawan nak tempah kuih? Harga pun akak tak bagi tahu. Macam mana diorang nak tempah? Nanti akak lekatkan harga di balang kuih tu. Akak, kawan-kawan tanya, kuih ni nama apa? Nanti akak lekatkan harga di balang kuih tu. Akak, kawan-kawan tanya, kuih ni nama apa? Kena ada nama ke? Mestilah, sebab kuih baru kan? Kena ada nama ke? Mestilah, sebab kuih baru kan? Apa kata akak namakannya kuih bidadari? Apa kata akak namakannya kuih bidadari? Hai, letih nampak? Main apa tadi? Hai, letih nampak? Main apa tadi? Tadi kita orang main lomba basikal. Dah seronok main, baru ingat letih. Balik pula lambat. Tadi kita orang main lomba basikal. Dah seronok main, baru ingat letih. Balik pula lambat. Oh, balik lambat bukan pasal tu. Kita orang dengar Zul bercerita pasal Ijat. Oh, balik lambat bukan pasal tu. Kita orang dengar Zul bercerita pasal Ijat. Ijat? Kawan korang yang selalu jatuh pingsan tu? Yang membaca pun tak pandai? Ijat? Kawan korang yang selalu jatuh pingsan tu? Yang membaca pun tak pandai? Dia bukan tak pandai. Dulu dia terjatuh masa main lomba basikal. Kepala dia terhantuk teruk. Dia bukan tak pandai. Dulu dia terjatuh masa main lomba basikal. Kepala dia terhantuk teruk. Dia hilang ingatan sekejap. Sebab tu dia jadi macam tu. So kata dulu dia budak yang cergas dan pandai. Dia hilang ingatan sekejap. Sebab tu dia jadi macam tu. So kata dulu dia budak yang cergas dan pandai. Jadi, ada apa dengan Ijat? Sekarang nampak basikal je dia takut. Jadi, ada apa dengan Ijat? Sekarang nampak basikal je dia takut. Nak naik lagilah takut. Kesian dia. Itulah Opah selalu ingatkan. Nak naik lagilah takut. Kesian dia. Itulah Opah selalu ingatkan. Bila naik basikal, pakai topi keledar. Bawa baik-baik, jangan laju-laju. Semua akan selamat.
Bila naik basikal, pakai topi keledar. Bawa baik-baik, jangan laju-laju. Semua akan selamat. Upin dengan Ipin selalu ingat cakap Opah. Bagus. Ingatkan kawan-kawan juga. Upin dengan Ipin selalu ingat cakap Opah. Bagus. Ingatkan kawan-kawan juga. Nanti, ajak kawan-kawan buat sesuatu untuk kembalikan keyakinan diri Ijat. Nak buat apa? Nanti, ajak kawan-kawan buat sesuatu untuk kembalikan keyakinan diri Ijat. Nak buat apa? Fikirlah sendiri. Fikirlah sendiri. Apa lagi? Mari kita fikir. Apa lagi? Mari kita fikir. Korang tolonglah dia atasi ketakutan tu. Bagi dia tak takut naik basikal lagi. Tapi macam mana? Korang tolonglah dia atasi ketakutan tu. Bagi dia tak takut naik basikal lagi. Tapi macam mana? Fikirlah sendiri. Akak ni. Fikirlah sendiri. Akak ni. Fizi. Sini, sini. Fizi. Apa tunggu lagi? Apa tunggu lagi? Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Oh, mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Ini dia. Ini dia. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Macam main gasing je. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Macam main gasing je. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Nah, cuba kau main. Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk. Jangan azan. Baik. Semua